esok bawa pisau sekali tahu ya? Alah, pisau kecil aja nak dapat lidi. Barang dah ada. Yalah, kamu seorang aja lah. Nak buat apa ramai-ramai? Buat melabun aja. Esok lidi tak ke mana, penyapu tak ke mana. Biar demo semua tu buat kerja di rumah. Kita je buat di sini. Jangan lupa esok datang tahu. Assalamualaikum. Lalu ke awak mau je katnya? Bukan ayah seorang. Ramai-ramai tolong. Dahlah tu. Awak tu ada kerja manis, darah tinggi, masalah jantung. Buat apa duit banyak nak bagi kat siapa? Anak pun tak mandang. Ngapa melarat ke anak pula? Ayah ni, isteri ketua kampung. Awak tu ketua kampung. Ayah ni bini ketua kampung. Ayah ni nak tolong dia mencari duit. Cari projek. Apa susah sangat. Awak aturkan aja. Dok, ini sampai ke anak ni dah kenapa? Dari dulu lagi ayah ni suruh kahwin kan. Kenapa tak nak kahwin? Nak buktikan ayah ni ke mandul, awak ke yang mandul. Apa yang sampai melarat ke situ pula? Dari mana tu Kak Yang laju benar tu? Ida kena nyinggah. Dari Kedah nak balik rumah. Mak rindu dengan kamu nak. Mak rindu sangat dengan kamu nak. Kamu ni pun sama. Bila aku kata daunnya, buat tak tahu je. Dia sibuk dengan lidah janda tu aja. Ya Allah. Taklah begitu mak janda. Aku ni ada lelaki dah bila ada jandanya. Ya, mak dara. Mak teman. Tapi temai dak lah apa itu. Alah, ya coy. Pagi, petang ada je bertonggok di kedai lidah janda tu. Dah macam opis dia dekat situ. Kamu tu pun sama. Apa korangnya juga. Gatal dengan lenyor juga. Terengging juga dengan lidah janda tu. Janganlah apa itu, mak janda. Mak janda lagi. Apa kekonyohnya pagi mulut ni? Kamu pagi ni sarapan apa? Tahu pula. Ini pernah makan ni? Tidak. Tapi mak dara, kalau nak dibandingkan mak dara dengan lidah janda tu, aduh, mak jauhnya. Mak dara ni lagi cun, lagi lawa, bergetah. Lidah janda tu apa dia lawa sangat pun. Cuma mak janda
Cuma... Cuma apa? Cuma mak Dara ni udah tua ya. Minta maaf ya. Tua-tua aku ni kan. Tahu, kuat kan? Kuat. Aku tak ada ngelenyu. Aku tak ada gatal macam jadi janda tu. Kamu tahu tak? Kamu tahu tak? Ya. Dengar tak cakap aku ni? No. Dengar? No. Ha? Ya Allah. Koma Muno. Assalamualaikum. Nasib baik kamu pandai mengelak. Kalau tidak, memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha. Ada? Siapa nak ambil pisau? Oh, ada orang tua ni. Assalamualaikum, Ayah Cho. Waalaikumsalam. Duduk. Minum. Ya Allah. Mana kau orangnya? Mak janda. Mana kau? Oh, mak janda. Mak janda, mak janda. Ada? Teman ni tak ada nama ke? Mak bengkelnya. Kamu ni Ibrahim. Kalau sehari tak nakat lidah ni, gamaknya macam kucing nak beranak gamak ya. Dah itu memang nama timang-timangan dia. Nama timangan teman ni, Lijah Comel. Oh. Bukannya Lijah janda. Iyalah. Lidah comel aja. Ni macam ni lah. Abang ni lapor ni. Bawakan abang nasi lemak sepinggan. Teo korang mani. Cukuplah mikir tu yang mani. Macam-macam Ini Asyok. Ah. Pagi-pagi tadi, Mak Dara dah ngamuk. Katanya Ayah Cho dah bertenggit di kedai janda tu. Itu pula, Ayah Cho terus nononya, tak nolong dia mencari pelepasnya. Temannya di mangsa. Kamu mana tahu, boy. Dia yang suruh teman makan kat kedai Lijah ni. Pasalnya kamu juga dia menunggu daunnya tu tak sampai-sampai. Kamu jangan apa pandai nak buat bidah. Oh, iya. Baik. Jangan bawa mulut. Teman memang bawa mulut. Ke mana pergi pun bawa mulut. Nak makan kau tak ada mulut, apa hal takkan nak bubuh lekuk telinga. Apa ni aja? Semua ni Ibrahim yang bayar. Sebabnya dia buat berdakwah dengan teman. Tak ada. Tak ada, teman tak campur. Hal ni teman tak campur. Ibrahim. Bayar. Jangan tak bayar. Jangan tak bayar. Tak apa. Biar. Biar teman berangsur dulu. Sekarang lapor pula mak dara dok rumah tu ya. Bayar lagi tu. Bayar Allah. Awak pula. Yalah bayar. Ke mana sepulnya? Oh, ni. Kucing kecil kah? Amboi, senang hati benar nampak. Udah kenyang ke weh? Ngapa hidup balik esok aja daripada warung Lijah janda tu? Apa hanya awak tiba-tiba nyelap aja? Kan awak juga suruh saya pergi makan dekat warung Lijah tu. Dah lupa lah ya? Ya ke? Ayah ke yang suruh? Iyalah. Oh, patutlah si Ibrahim tadi kabur. Ayah Choy awal-awal tadi dah ada kat warung Lijah janda tu. Nah. Ayah minta maaf lah ya. Ya, tak ngapalah. Lupa ya. Dah tua. Tapi tak mengaku tua. Dah, ayah nak makan. Sekarang ni abang raut lidi ni. Ini semua pasal abang. Abang tak bagi minta setuju. Ayah ni setuju ke tak boleh buat ke tidak. 50 berkah. Lidi ni boleh ke buat? Fikir dah sikit dalam masa seminggu. Buat. Duduk. Ayah makan. Terima salah. Tak terima salah. Baik bagi dekat Zoyah kepo tu. Bagi pula kat dia.
Nyelap pula dia. Gila meroyan pula dia. Assalamualaikum Ayah Cok. Oh, waalaikumsalam. Ha. Udah mengapa meraut lidi? Mana mak dara? Tak tahulah Kia. Tiba-tiba aja pagi ni. Nyelap ayah dia. Itu yang disuruhnya pula Ayah Cok. Ngaut lidi. Ini bukan kerja Ayah Cok. Itulah. Bukan apa Ayah Cok. Demo nak banyak lepas itu bagi tempoh seminggu. Mana terkejut teman? Ngata teman lah tu. Bukan apa. Menolong mak dara kamu tu. Buat kerja tu seorang. Dah hambih-hambih. Elok benar lah kamu dah sampai. Buatlah sambunglah kerja ni. Habis. Apa? Pergilah kumpul. Hidup ngapa? Bukan apa nengok. Apa si Ayah Cok meraut lidi? Tak pernah dibuat selama hari ni. Udah kenapa? Salah mak dara. Mak dara marah dia tadi. Pasal si Ibrahim tu mulut dia. Apa? Udah minta maaf? Udah. Pasalnya dia ngaburkan tadi. Ayah Cok kamu tu. Pagi-pagi dah mendongak warung mak janda tu. Kamu kata kalau dah tegur warung mak janda tu. Kamu kata ngeletor. Dah rasanya kamu. Rupanya salah mak dara. Mak dara nyuruh dia beli semua tadi. Maklumlah kata orang. Apa kata orang? Fakta usia. Faktor usia. Mudah lupa. Nah, tidak mengapalah. Setakat Ayah Cok tu marah sekejap aja. Hidup macam Abang Leman. Kalau marah merajuk menolong pergi rumah Suraya. Ninggal ke tempat tukang-kantin dekat rumah. Tak nyempat apa benda. Udah lah minta maaf tadi. Udah senang lah teman. Kamu tak usah lah. Memang dah nasib kamu lah sekian. Udah kata apa? Sudah suratan. Dah tertulis. Allah dah kabur kau kopi tu. Usahlah kamu nak fikirkan lagi. Teman surat pun tak ada. Surat ada? Mana kau mana? Hei. Makan. Kau bagi makan kau pun tak ke mana-mana hala. Hei, ya Allah. Hei, apalah nasib teman ni. Apalah tak dapat kerja gaji besar. Pakai tie, pakai kot. Duduk pula dalam bilik beku. Oh, ini asyik ngadap ayam itik aja. Oh, mak. Waalaikumsalam. Mak dah ke? Apa ada ni? Ya. Ada. Sekarang teman bawa pergi rumah pelepahnya tu. Ada. Ya. Teman bawa sekarang. Ya. Waalaikumsalam. InsyaAllah, Mama. Mujur ingatkan dia perang dunia ketiga. Kalau buatlah si Baim tu tak cari apa ni daunnya ni, tumpuk kita kira. Kata mak dara ni kita pun boleh cari sebenarnya. Tak payah ngak ke dema lah. Mak dara tak nak, takut. Makhluk Allah ada. Buatnya kita cari. Tercatuk depan mata. Mana rupanya? Teman takut rupa itu. Hak lain dok ngapo yang itu. Tobatlah home lah. Tak nak lah teman. 30 lebih. Assalamualaikum, Becok. Oh, kandak. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya. Ingatkan kamu tak datang. Lewat sikit, Becok. Kereta tu maram. Tiba-tiba enjin tu panas. Jangan memaisin. Buatnya meletup. Nanya innalillah. Tambah-tambah lagi hitam kamu. Tarik makan, Becok. Kereta tu lah kawan awak. Itulah tempat makan, minum. Tidur pun kat situ. Amboi. Handai kamu sin. Jadi ke projek kita ni? Apa nak mula tak jadi? Mak dara tengah mengojakan tu lah. Ayah Cok tak pandai nak maut lidi ni. Banyak yang putus. Wancor seorang je kau yang buat? Tak. Kia yang nolong. Kia? Iya, Kia. Kawan kamu lama dulu. Duduk di baruh tu. Oh. Boleh siap ikut waktu ke?
InsyaAllah boleh. Tu kalau ia pun maulah kita tengok. Boleh juga. Kalau jadi projek ni, Aco, tiap-tiap bulan saya nak. Boleh? Elok boleh. Mau kita tengok. Ya. Jomlah sekali kita. Ya, jom sekali. 50 bekah dulu katanya. Bulan depan 50 bekah lagi. Ui, banyak benar lah Mak Dara. Tiap-tiap bulan ke rupa itu? Iyalah, kata Ayah Cho. Apa katanya? Nak buat bisnes. Tumpuk. Maunya tuge pokok kelapa. Mana mau. Ayah Cho kamu kata pasal daunnya usah risau. Kalau habis nanti katanya dia pergi ambil dekat kebunnya dekat Lambo. Biar dia yang cari katanya. Bukan itu masalahnya Mak Dara. Banyak benar. Takkanlah kita berdua aje. Paling-paling tidak upahlah orang lain juga. Ish, mana mau. Banyak benar. Mana mau. Mana mau. Komel. Kamu tengok. Apa? Tengoklah. Malah main nengok siapa duk mikir. Dia boleh tengok Kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam kenal ya. Apa mula tak kenal pula? Ini Husin, anak muda bakor. Dialah yang menempah Lili punya punya. Tokeh besar. Besar mana? Ni Bang. Amak, Lijah. Apa pedas benar sambalnya? Apa gantang cabarnya? Ni ayo satu jak ni Kalau pedas sangat, togok, ayo minum. Masalahnya bibir teman ni pedas. Apa hal mengkoma ni? Sambal bergantang cabarnya. Pedas benar. Banyak kira pula dia ni Lupa kalau dia. Ada ke nasi lemak kamu lagi? Ayo Cho ni. Datang dah lah lambat. Tengok dululah lauk tu apa kenanya. Ya, ada ke tak ada Tepung ni? tu Kalau Tengok tak ada, dulu. pergi kedai lain. Tak apa, tengoklah dulu. Yalah. Ya. Tak apa kok. Apa tu? Iya. Tengok ya. Nasi lemak dia dulu ya. Iya. Allahu akbar. Hei. Mana pedas pula hari ni. Rasa macam kenal je Mika ni. Mika ni bukan ke Husin anak Uda Bakor. Benarlah tu. Abang Ibrahim kan? Duduk. Mari kita minum. Ya Allah, mari kita nyambang. Kamu ni mana kelamanya hilangnya merantau sana kemari. Nari balik udah tengok badan udah gemuk. Udah lebam. Biasalah Abang Ibrahim, oi. Merantau cari rezeki nampak orang. Yelah rezeki kau itu je tak. Atau Abang Ibrahim buat apa sekarang ni? Aku ni biasalah. Buat kerja kampung. Naik nyo, turun nyo. Buat santan, bela ayam. Oi, kita kira handal lah tu. Kira bisnes besar juga tu. Jadilah kau bisnes kampung-kampung. Lepaslah aku nak Mekah 3-4 kali. Ni Husin ni. Dialah yang nak kali dia penyapu tu. Kontrak besar daripada Kuala Lumpur. Bukan dia cari lidah penyapu dia rantau kita ni aja. Sampai ke Likios, Taiwan, Manju, Teluk Ensin, Bagan Datuk. Merata lah ya. Merata. Dia udah jadi tokel lidi penyapu ke? Itu salah satunya lah. Ada lagi awak dapat kontrak bersihkan hospital. Jabat gomen. Banyaklah. Ya, tak terkira. Ya, kamu nak makan lagi ya? Boleh juga. Boleh juga. Adija, nasi lemak satu lagi ya. Macam. Kia. Ada. Mak dah rasalah kan. Sementara kita nak buat projek ni, apa kata kamu tinggal je dekat homestay? Daripada kamu terkiar-kiar kat rumah tu seorang.
Teman kena nanya Abang Leman dulu. Buatnya Abang Leman balik, tengok teman tak ada di rumah, marah pula sekarang. Macam gini. Lepas asal kan kamu balik, kamu telefon Leman, kamu kabur kat dia, kata kamu nak nolong Mak Dara buat nasi ayam. Ada tempahan. Tak naklah teman menipu rupa itu. Panjangnya. Kamu kena. Kamu kena juga nak motong-motong bawang, goreng-goreng ikan. Nanti teman tanya dulu boleh? Macam ni lah. Pasal sekarang kamu balik, kamu ambil baju je. Telekong dengan tolak dah ada kat homestay, ya? InsyaAllah lah Mak Dara. Apa-apa pun teman kena telefon dulu Abang Leman. Boleh ke hidup, ya? Harap-harap okey lah, ya? Ni, kena bayar. Mak Dara dah jemput kamu. Tak payah bayar lah. Buat kata orang Roman, FOC. Free of charge. Yeah, I like. I do it. I like you. Kalau nak duduk di sana, kalau berbayar hentikan. Kalau free tak ngapa. Tak ada duit nak berbayarnya nanti. Kalau nak duduk saja sana hentikan. Kata berapa hari kat maknya nak duduk sana? Bukannya apa. Duduk sana tu elok-elok. Sekarang ngacur dia orang ngocah ke. Tak orang berkenan orang itu. Jaga diri elok-elok ya. Yelah. Assalamualaikum. Kenapa Kak Kiah tu? Asyik ganggu je. Bila giliran abang dengan ayang je, ada je hair dia. Nak manja-manja dengan abang pun susah. Mak, kamu ni. Mak Dara manggil si Kiah tu duduk dekat homestay-nya. Kabarnya dia nak nolong ada masak. Mak Dara dapat tempahan. Tu yang manggil si Kiah duduk di sana tu, mantukan Mak Daranya. Lama dah kita tak duduk homestay. Jomlah bang, kita pergi homestay. Ayang nak juga tidur kat homestay, pusing-pusing kampung. Jomlah bang, boleh? Kau kira tahu nak seronok aja 24 jam. Duduk di sana tu, kena berbayar. Aku mana ada duit. Sharing, caring and loving. Kita kongsilah bang. Lagipun cuti sekolah ni bosanlah duduk rumah. Jomlah bang, kesian ayang ni duduk je kat rumah. Masalah boring ke pusing-pusing kampung tu aku tak apa kisah sangat. Tapi kerana bantainya kau duduk sana, kerana bantainya kau bercakar, kerana mana apa? Londe seluar dibuatnya kalau kau bantai bercakar kan? Ayang janji tak gaduh sikit je. Atau sikit pun gaduh juga namanya. Kat dalam hati je, kat luar tak. Janji. Kalau kau pintu kaburkan, kita try tengok ada kosong ke tak ya? Love you abang. Mak. Gerak pula rasa tak jadi lontir. Kalau Lucy dia kan nempah dekat kita setiap bulan. Mak kaya kita. Mampu ke kita, Mak Dara? Alah, kita sap pada orang kampung. Ambil sikit-sikit. Lepas tu kita kumpul. Buat tak diambil, ajab kita. Kita kena lebih fikiran positif. Yelah. Tengokkan lauknya hari ni likat aja. Pergi teman ke? Tak perasan pula. Ni. Saja je Wanco ngajak dia nolong Wanco. Dia masak cepat buat kerja ligat kata kamu. Sebab itulah Wanco senang kalau ada dia. Kalau ikutkan Wanco, tunjuk-tunjuk je kopi ni senang aja. Sebenarnya Kiah ni masak memang handal. Kalau tetamu datang, Wanco kamu nempah dia dekat Kiah ni. Yalah. Jangan malu-malu, bukan orang lain pun. Dah. Kalau ayah Cok adik-beradik dengan bapak kamu, kalau mak dia adik-beradik dengan mak kamu, dah 3 pupu. Boleh kahwin je. Bini orang ni. Yalah makna kalau dia bukan bini orang memang boleh kahwin lah. Mau kita makan? Memang nak makan lah. Temu lah. Dia kan nak takat apa ni?
Ayam yang apa kamu ni? Ni nanti ni masak ya. Baik tu. Ibrahim, Ha. pakai boring sikit ya. Biar berbenar, Ibrahim. Ha, Kamu ni apa hal Ija? Terkejut beruk ke? teman ni kan mengenangkan sian si Kiyah tu. Kalau dia kahwin dengan si Husin tu, jadi member besar. Tapi ni kan kahwin dengan Sulaiman tu. Ya Allah, dah lengelanyanya kemain lagi. Tu yang sebabkan sampai bini dua tu. Ha. Tapi itulah sian si Kiyah tu. Ni. Kamu ni wartawan mana? Sok abang mana Lija? Ke kamu ada hati dengan si Husin tu? Kan? Tak ada dah. Teman mikir rugi si Kiyah tu. Sihan dia. Kamu ni sebenarnya jangan cadang dengan orang si Husin tu. Dia tu ada mem besar. Mem besar dekat bandar tu. Anak orang kaya-kaya. Dia kerja, dia dapat projek dengan pak mentua dia tu. Ha, lagi pun si Husin tu ialah budak kampung. Sekolah pun tak apa pandai. Tengin. Atau merantau. Kata orang, udah rezeki dia. Kerja dapat projek dengan bapak Sekiah tu. Itu yang dia kahwin awal dengan Sekiah tu. Itu kisahnya. Alah, Kiyah. Tapi sianlah si Kiyah tu. Ngapa kamu kenal lelaki orang? Hei, ada yang dekat tak ada. Jual mahal. Hei, Sampai ketua dalam janda kamu ni. yo. Tidak tanya aku ni apa ayuhnya. Mak. Assalamualaikum. Mak Dara. So je ni menelebuhnya. Waalaikumsalam. Kamu tak habis-habis pekik kamu ni. Ah, ada pun. Kiah baru je balik. Ngapa dengan kamu ni? Tak. Dia apa ni Mak Dara? Kami ingat ni kami datang ni nak nyewa homestay Mak Dara. Nak nyewa homestay? Apa tiba-tiba kamu nak nyewa homestay? Awak kerja. Itu si Suraya ni secara kebetulan tengah cuti. Itu kabarnya nak rehat sambil nak musim-musim kampung. Itu nak duduk mata stay rumah Mak Dara tu. Itulah kamu ni. Homestay penuh sekarang ni. Si Husin dia nak keluar tengah hari ni. Kamu boleh masuk petang. Husin? Husin anak udah bakar? Ya. Aku kalau teringat nama budak ni aku yang terbakar ni. Apa dia ronjam kata ni? Dia nempah penyapu lidi. Lepas itulah aku ngajak si Kiah tu nolong aku. Tak apa macam ni. Kamu pergilah rata-rata mana kamu nak pergi dulu. Pukul 2 kan kamu datang. Sementara Husin nak keluar tu, nak ngemas bilik tu. Ya. Yalah Mak Dara. Dalam kalau kopi itu labunnya, mana nak buatnya? Kedua kau datang balik ya? Ya, insyaAllah. Jom. Kedua kau datang ya? Habis tu macam mana ni bang? Nak buat macam mana? Nak Mak Dara kabur pukul 2 sekarang? Pukul 2 lah kita datang. Lambat lagi. Ayang dah lapar dah ni. Besarkan merajika je ya. Habis tu nak buat macam mana dah buka ayam bunyi-bunyi ni. Lapar. Tak makan lagi. Kalau kopi itu, kita ke warung Lijah ndak? Asyik-asyik baru Lija. Tak ada orang lain ke?
Udah itu je yang ada. Jadilah daripada langsung tak makan gerak. Okeylah, janji kenyang. Kan kereta comel je kamunya. Senang kan? Jom Ah, lapar. jom. Bunyi-bunyi dah perut ayam. Ya. Mo. Masak nasi tak jom. Ngomong jam ni Iyalah, kedai janda lah. Mari kita, minum. Ya, baik. Umbut. Ayah Cok. Ya. Mari. Ya, jom. Waalaikumsalam. Dari mana ke komen ni? Omak lah. Ada, Hussein. Baik. Hai, Lija. Teh airnya. Nama San. Hari ni warna coklat. Sedap nampaknya. Ya. Mana warna hitam. Dah, ayo. Berwarna-warna pula. Warna-warni. Atas? Ada kena nambah-nambah lagi? Yang ada pun tak habis lagi nak nambah apa. Yalah. Kang terpuntang pula kema kat sini. Memang beredar dulu dah. Yalah. Mak. Ayonya sedap benar. Hari ni kalau coklat. Semalam kalau hitam. Hitam. Tak. Ayo. Berwarna-warni Ayah tak apalah. Lija ni. Ini bawa ayo. Kalau pasal masak-masak, mak kalau makan tak menambah. Tak mau jadi. Memang sedap benar. Masaknya. Janda buat apa pun sedap. Ya, Cok. Cok. Rasanya Wanco masak lagi sedap ke tak? Macam malam tadi. Marvelous. Yang malam tadi tu yang kamu makan tu Kiah yang masak, bukan Wanco kamu. Tapi tak apalah kalau dia masak 3 pinggan licin. Kamu ni Husin kenal dengan Sekiah ke? Lain macam je ayat kamu ni. Adalah, dia mana kisah-kisah lama. Kata orang cinta monyet. Itulah kisahnya. Biasalah ya, Cok. Cinta adik-beradik. Bukannya bawa kahwin pun. Yalah. Minum. Ya, terkenang-kenang pun salah. Nak mengenang-kenang. Kata bukan orang lain. Terkenang semasa. Kan ada lagu kan. Jadi dia nyanyi minum. Tak jadi buat minum. Jangan mudah nyanyi dulu. Mana si Kia tak ngatur makan? Seneguk ayo je nak kembung pula berperut. Jok dah ayo je. Anu Cok. Kita bukan ke Suraya. Kata Suraya bini Sulaiman. Jomlah bang, sampai dah ni. Jom. Rasa tu henti lah. Kenapa pula? Cari kedai lain je lah, senang sikit. Suraya? Bukan ke... Madu Kiah lah tu. Oh, iyalah. Kan Tak tahu Husin lah. Tak apalah. Alah, kenapa pula? Yang dah lapar dah ni. Sini nasi dah habis. Lauk pun dah lebuh. Apa nak berkacikakan? Jalan depan tu, kalau ada satu kedai depan tu, kita makan kat sana je lah ya. Turun pun tak dah tahu habis. Jomlah. Tahu, makan je lah depan sana tu. Dah lah, jalan-jalan lapar lah. Hussein? Ya. nak barang seorang ya? Nak buat soalan. Sebelum awak lupa, ni Wanco. Duit sewa homestay dan juga makan juga. Tak payahlah. Nanti kema ni macam berkira benar pula. Alah, anak saudara je pun. Tak apalah, tak payah. Janganlah macam tu. Bisnes lah. Lainlah kalau teman datang ziarah. Ini apa awak datang ni kira ambil je lah. Kalau Wanco tak nak ambil, lepas ni awak malas datang lah. Janganlah kopi tu. begitu. Iyalah. Jangan kopi tu ya. Awak boleh dah lah Ya. Assalamualaikum. Okay, Wanco. Hati-hati bawa kereta ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Salam. Elok tu. Ya.
kerja kamu ya. Patutlah ngelenyam nak duduk mata homestay ni. Bau lama kamu tu duduk sebelah je rupanya ya. Astaghfirullahalazim. Abang cakap apa ni? Hei, itu dia lah naja kamu duduk mata ni ni. Hei, apa menuduh-nuduh ni? Pergi tanya Mak Dara lah siapa yang bayar semua ni. Kamu dalam diam je ya Kia. Buat kira rupa ni. Apa handnya tu bang? Bergaduh dengan Kak Kia tu. Kenapa bang? Kamu diamlah. Ini hai aku dengan dia ni. Amboi tiba-tiba pula kita kena marah ni dah kenapa? Kita mana ada masuk campur hal abang. Kamu tunggu Kia. Kalau aku sore dengan Husin pasal hai kamu. Kamu tengok, kamu tunggu. Sorry. Seorang teman tak kisah. Pergilah. Tengok. Melawan. Dengan bed ni kau. Humpuklah. Kamu lah. Mengamuk je kerja je ni. Abang ni dah kenapa bang? Mengamuk bising lah bang. Aku tekan nak suka. Apa itu? Asyik ngamuk aja kerjanya. Makan tepuan ke apa pagi tadi? Dah. Jom masuk usah kira nak popek kata itu masuk. Yang ada layan si Kia tu. Masuklah kan. Tu bed tu jangan lupa kau tinggal kat baju dah. sini. Ngamuk je kerjanya. Nah. Aku ni serba salah tau. Nak aku bagikan apa pula kata Kia. Tak bagi pula apa kata si Leman. Aduh, pening kepala aku. Pening. Demo tu saja je sebenarnya. Dengki dengan teman ni ha. Pasal apa? Pasal teman dapat duduk homestay free, Demo pun nak juga. Sakit hati teman pun tak faham. Kenapa mesti nak sakit hati sangat dengan teman? Geram tahu tak sebenarnya? Apa masalah teman pun tak tahulah. Kata kamu tahu dah ni. Sudah. Pasalnya Abang Leman tu mengamuk cemburukan teman dengan si Husin. Apa yang teman nak buat? Teman tak dapat benda. Tak cakap apa. Tak pernah dia pun. Teman cuma kamu. Ponda. Itu aja teman cakap. Betul tidak? Kalau si Suraya tu iyalah menggelitak dan menyakit hati teman dah. Aja memangnya. Ya Allah, getik Mak Dara tengok. Ngelenyok sangat weh. Sungguh tak apa lagi ni lah Mak Dara. Biar teman keluarlah pada homestay tu. Lagipun bukan jauh benar. Rumah teman dengan sini kan dekat aja. Mana budak apa itu? Kamu tu dah jadi pembantu Mak Dara. Apa-apa pun Mak Dara minta tolong. Ha. Bukan apa sakit mata ni tengok gaya si apa Suraya dengan Abang Leman tu. Tergelik saja nak menyakitkan hati teman kan. Ha. Sakit hati. Atau kamu nak aku keluarkan demo ke? Tak payah, jangan. Itu bisnes Mak Dara. Biarlah teman berala. Tak naklah disebabkan teman pula nanti Mak Dara jadi bersalah kan? Macam ini. Kalau kita together kan, sama-sama boleh kita labun, membawa. Kalau kita duduk seorang kan sunyi, jemu. Tak apalah Mak Dara. Ini pasal apa? Pasal teman sabar je. Kalau tak sabarlah teman dah lama tu ke sungai. You cannot like that. Ni. Tak apa, biar Mak Dara pula ke sana. Kita buat kerja bersama-sama. Kita tengok aja budak tu macam mana rupa dia ngeletik ngelenyonya. Kan? Aku pun. Tak tahu. Mana? Tahu nak ngabornya. Gelap je. Mana pergi si Kia ni? Abang ni kalau nak pergi rumah Kak Kia tu pergi je lah. Tak payahlah terintai. Udah rupa pencuri dah yang tengok abang ni. Tidak, bukan apa. Tengok rumah Kia ni gelap aja pun. Malulah duduk sorang-sorang ke dalam gelap. Apa dia mempapnya ya? Sebab itulah yang suruh abang pergi tengok. Takut apa-apa hal jadi. Pergilah tengok. Tak payahlah kot. Biarlah. Loh. Kalau macam tu, ayang ni lapar. Nak pergi makan. Nak ikut ke tak nak? Awak ni besar kan makan je 24 jam ya. Ata dah lapar nak buat macam mana? Ayang ni kalau lapar boleh ngamuk. Nak ikut ke tak nak? Kalau dah kopi tu, boleh mah. Kalau nak ikut, jom kejap tutup pintu. Tutup pintu tu. Pergi ni ya. Jom. Cepat. Mana pun. Kalau kopi tu, nanti Mak Dara kabur kat Kia ya. Atau esok kamu hiduplah buka warung. Macam itulah Mak Dara. Takut tak sempat nanti.
Pagi lagi nak pergi beli barangnya. Kalau apa itu, Mak Dara telefon dia malam ni lah. Takut esok tak sempat pula nak mencari orang, kan? Gitulah Mak Dara. Tapi jangan lupa tau telefon Kia. Tidak lupa. Assalamualaikum Mak Dara. Waalaikumsalam. Ini si Lijah. Esok katanya ada orang tempah makan tengah hari. Dia ngajak ayah dengan Kia nolong dia. Siapa yang menempahnya? Cikgu sekolah. Oh, cikgu sekolah. Yalah. Kata nak ke mana tu? Adalah hanya. Dah ada orang bercakap pula. Mana Sekio ni? Esok ajalah. Orang dah tidur. Penting ni. Ayah telefon dia ni penting, bang. Lagi sekali. Malam buta ni. Awak ni mengocah orang nak tidur je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, nasib baiklah kamu jawab telefon. Dah apa kamu ni? Diam je Kia. Tengah mengikat lidi ni, Kat homestay? Tak, dekat rumah. Malaslah pergi homestay. Ada perempuan tu kat situ. Ngapa gitu pula? Pula dah apa lah. Ni aku nak minta tolong kamu sikit. Apa kehan ni pula? Ni, si Lijah. Dia kata ada tempahan makan tengah hari kat sekolah katanya. Dia minta kita tolong dia. Rasanya malas lah Mak Dara. Kalau nak ngikutkan, Mak Dara pun malas juga. Tapi kan, kesian pula dengan si Lijah. Pagi sampai tengah hari je. Tiba-tiba je ada program cuti sekolah. Tengoklah macam mana ya. Lepas subuh kamu datanglah ya. InsyaAllah. InsyaAllah ya Mak Dara. InsyaAllah. Kamu jangan apa itu. Kamu dah ya makan kuat benar. Dedak dah lama Lepas ni aku nak tukar lah. Bagi burger pula. Boleh makan dengan aku sekali. Assalamualaikum, Abang Ibrahim. Waalaikumsalam. Ada kamu Sin.
Baik, alhamdulillah. Apa hal kamu Nusin? Ribut tidak, angin tidak, tiba-tiba datang ke kebun ayam aku ni. Biasalah bang, datang melawat dia sekala. Takkan tak boleh. Boleh. Alang awak datang ni, Ha. nak nanyalah ke abang. Apa? Pasal ni, geran tanah ni. Oh. Abang kenal ke tak nama-nama ni? Oh, dah tak kenal dah. Dah lama dah ni. Lama ni. Ya ke? Banyak pun dah meninggal. Sebab ayah Cor kata Bang Ibrahim kenal. Itu yang nanya tu, dia kan dulu merantau. Oh, Mana iyalah. dia nak ingat? Tapi kalau nak cari orang-orang Opin ni, siapa yang kenal tahu? Kena cari Kia. Ya ke? Sebab ini adik-beradik anak-anak dia. Oh. Dia je yang tahu. Tengok nama-nama ni. Sakinah binti Panda Ali. Ramlah binti Panda Ali. Saodah binti Panda Ali. Dah tak ada dah semua ni. Panda Ali ya? Semua temu bin Panda Ali ya? Kamu kenal Panda Ali? Siapa? Panda Ali ni ketukar buat parang. Oh, yang garang gila-gila tu. Takkanlah kamu tak ingat. Oh, mak. Nak Yelah. parang kamu tu hari kan? Jahat benar. Ini siapa? Ya. Ini Mak Sima. Mak Sima ni, ini mak girlfriend kamu. Mak si Kia. Takkanlah kamu tak ingat. Kia ni dengan kamu ni dua pupu. Bukan jauh. Ya Allah, sampai tahap itulah ya awak panggil dia Ucu Imah. Manalah tahu nama panjang dia Hasimah binti Panda Ali. Tapi kalau nak tahu semua nama-nama ni, aku dah jalan. Macam mana tahu? Kamu pergi jumpa Ayah Cor, suruh mak dara bawa Kia pergi ke rumah Ayah Cor. Bincang dekat sana. Siapa nama-nama tu dapat keluar kan, mana tahu kan. Bincang sana, selesai masalah. Betul lah. Yelah, abang tahulah kalau Kia haja awak jumpa dengan Kia haja, tahulah lelaki dia yang tak berapa nak handsome tu. Faham. Itulah bang. Tapi abang kata jumpa Ayah Cor, kira selesai lah bang. Tapi abang kena datang jugalah ya. Kalau kamu nak aku datang, kemudian belanja aku makan lah. Pagi, petang, siang, malam, tengah hari, tengah subuh. Kalau bak makan apa ada bang? Hotel pasta pun okey. Mau hotel pasta mana kau apa? Kira selesai. Selesai ya? Okey bang? Alhamdulillah. Alamak, terima kasih banyak-banyak bang. Jadi InsyaAllah kita harap benda-benda ni selesai lah bang. Iyalah. Alhamdulillah. Hotel pasta ya. Banyak menung ke star ni. Banyak. Mana kau apa hotel pasta? Apa halnya awak beli makan lama benar? Dah ke pulau perut saya nunggu di rumah tahu tak? Hui. Ada ni si Lijah bagi 2 bungkus. Ayah udah makan. 2 bungkus aja? Hati nak berapa bungkus? Ni tak ada 5-6 bungkus. Husin lah tu. Apa halnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ancor. Apa hal? Itulah tadi Ancor. Awak jumpa si Ibrahim. Betul lah kata Ancor. Itu semua adik awak nak jumpa Kia. Kia? Apa halnya Wancor? Kamu tahu tak? Sleman tu semua benar. Tapi itulah Ancor. Apa pasal nama-nama dia lah. Nak berbagi kuasa. Bukan apa lagi lama dibiarkan lagi tak kenal. Tu yang di dalam kubur tu. Lagi dia pun tak tenteram selagi tak selesai. Kami cuba ya. Kok sekiah tu nak. Itulah. Kita tolong ayah Ancor. Kamu janganlah mengharap sangat ya Husin. Yelah kalau dah kata rupa itu. Tapi awak memang mengharap benar ni. Boleh ya? Tak apa insya-Allah. Kamu cubalah.
Benar ya. Oh, ini kerja kau Mai ah? Yang kau angkut bini aku kemari ni sebab nak berjumpa dengan si Husin. Power lamanya ni. Leman, apa halnya kau mau meraban sampai ke situ? Bukan ya, Cok. Awak dah syak dah. Bila mak dara manggil bini awak si Kiah ni datang duduk pada homestay ni, awak dah tahu dah. Adalah agenda bukan hala nak dirancang. Agenda apa? Usah nak tuduh-menuduh tahu Leman. Leman, udah. Mari sini kita duduk, kita bincang dulu. Mari. Kamu hentikanlah Ibrahim. Nak bincang apa benda ni? Udah terang-terang kopi ni. Nak bincang apa ni lagi? Begini Leman, sebenarnya dia ni datang ni nak minta Kiah ni bagi tahu secara mara dia pasal tanah dia baru tu. Udah dia nak pecah geran. Hentikanlah. Alasan-alasan kopi tu semua dalam poket aku je Ibrahim oi. Henti apanya? Dia datang sini mari nak minta tolong, nak dapatkan alamat, nombor telefonnya. Itu je dengan Kiah ni. Abang, cepat lu. Apa yang lama sangat ni, bang? Kejap. Orang tengah hangat api jual hati ni. Kamu besarkan nak balik. Oh, sudah. Ramainya. Apa hairnya ni? Ada meeting ke? Suraya! Kamu nak apa? Saya ni datang nak bayar duit homestay dan nak balik. Cukup ni dalam ni semua dah cukup dah. Ada lebih RM2. Sedekah. RM2 je. Jadilah nak sedekah ni tak kira berapa janji. Kelas. Itulah saya balik dululah ya semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Balik sekarang ya. Waalaikumsalam. Aku nak tengok cerita ni sampai habis dulu. Tak payah. Mana apa sudahnya? Leman, mandi ajalah. Orang tengah nak suratnya apa semua. Orang nak suratnya apa semua. Kamu orang pembuk orang. Dah. Suraya!
hari hujan ni yang Itulah mana kena ni kata. kejap je. Nak dekat sampainya tak sampai-sampai. Sabar. Nanti ayah show Madara. Mana ke Ustaz Yop ni? Tak sampai-sampai lagi ha. Kejap lah kamu Lija, sabar. Agaknya dia tengah masuk sini lorong ni. Kau. Tak sabar nak nunggu, nak jumpa dengan Ustaz Yop ni. Maklumlah, orang berjenama. Ya benar dia cakap kamu tu tak betul. Bukan orang berjenama, orang ternama. Ayah show ni lebih kurang. Tak ada yang lebih kurangnya. Jenama, ternama tu bukan sama. Jenama tu nama barang-barang. Apa jenama barang ni? Cawan ni apa nama dia? Ternama. Orang gelap. Tu ada sampai tu. Tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput. Allah. Sila. Sampai juga warung Lijah ni. Ya, panjang umur ya Ustaz. Ni anak kenal kan. Ini Mak Dara. Rumah teman. Oh, Mak Dara. Ya, jemputlah makan. Ya, sila. Terima kasih. Ya Allah, dah lama tak makan kuih-kuih kampung ni. Ini ke orang gelok anak dara 2 sebilik tu. Apa badak berendam pun dia, anak dara 2 sebilik pun dia. Badak berendam. Badak berendam. Risau Ustaz. Nanti kuma bungkuskan Ustaz bawa balik. Boleh makan di rumah. Memang baik hati betul. Patutlah orang gemuk datang kedai Mika. Iyalah, gemuk datang tu pasal dia tu janda. Ustaz, Apa Husin? Mika dah baca ke yang kertas kerja yang teman bagi tu? Ya Allah Husin, bagus berbenar hotel kerja tu. Tapi masalahnya Husin, model. Nak menggabungkan tahfiz dengan akademik ni perkara asasnya model. Yang keduanya guru-guru terlatih. Mana nak cari? Ginilah Ustaz. Benda tu Ustaz pusingkan ya. Sebab bapak mentua teman ni dia ada kuil swasta. Nanti dia uruskan. Yang pasal cikgu tu yang mana jadi student kuil swasta tu nanti boleh serap. Alhamdulillah. Settle. Ya Allah. Dah settle. Allah nak lorong tu mudah aja ya. Iyalah. Alhamdulillah. Kalau tak silap ini Kak Long kan? Tak. Orang sini panggil Wanco. Wanco? Tak kenal saya? Yo, adik Abang Long Tajudin? Itu tak ada, tak kenal. Tak kenal. Oh, mungkin pelanduk dua serupa. Ya. Setakat pernah heran kan dalam dunia ni ada 7 muka serupa. Aja benar. Minta maaf lah Wanco. Tak apa, kita lupakan semuanya tu ya. Apa kata kita minum? Daripada tadi tu. Sejuk dah. Iyalah, memang sejuk pun ayuhnya. Ayuh air sejuk kan, memang sejuk. Tak bukan memang sejuk. Kamu boleh. Tuang aja lah.
Lainnya rumah dah macam tongkang pecah. Ayah tak tahu letak mana geran tanah kat baru tu. Dah memang sah lah awak ni nyanyuk. Dah nyanyuk memang benar lah awak ni nyanyuk. Ni, geran tanah tu kan awak dah serahkan pada Husin. Dia nak tengok sempadan. Cuba ingat benar. Allah. Ayah lupa lah pula. Ada apa? Tak kabarkan mula-mulanya. Hidup dah bersebar apa ni? Ada tak bertanya lain kali bertanya lah. Ni, awak nak buat apa dengan geran tanah tu? Ayah nak buatlah sedekah sikit. Nak infak, nak buat pahala untuk arwah ayah dengan mak ayah. Hai! Ya benar awak ni dah habis fikir ke? Ni, tengah hari ni ada masak tak? Hidup. Dah 3 hari dah makan dekat luar, tahu tak? Bila saya melahu dekat kedai si Lijah tu, awak juga yang mongok sangat. Makan je lah dekat kedai Lijah tu. Balik sekarang bawa sebungkus untuk ayah. Yelah. Bila suruh pergi cepat, nampak? Rehat. Apa tengah hari makan nasi lemak. Sekarang itu jadilah. Ya Allah. Panas hari minum banyak macam ni. Hai. Semua ada di sini, apa ya? Yalah pun. Hari ni bantennya si Kiah. Haram tak masak. Kata, sini lah pun. Mana lagi? Teman di rumah tu pun sama. Nohin je. Ya faham. Cuma berkeluar lah makan di luar. Sama lah. Wancur kamu di rumah tu tak nak masak pula. Agaknya nama mogok lah gamaknya ya. Tak apalah, lantaknya lah. Saja itu habis dah sini. Nasib baik dah Lijah tak mogok. Ya. Kalau tidak, lapor kita buatnya. Kamu pun silap Ibu Sulaiman. Masa kamu nak kahwin dengan Suraya tu. Maklumlah. Makan gaji besar. Cik Egu lah ketekan. Masalahnya Ibrahim. Sekarang ni bukan masalahnya Suraya tu. Masalahnya sekarang ni si Kiah kamu tu. Si Kiah tu sebenarnya dia tu keramat hidup. Tak ada masanya dia nak minta cerai dengan kamu. Dia pun tak ada masa nak usaha dengan kamu. Ya, itu aku faham Ibrahim. Tapi masalahnya sekarang ni, bila dia start je berjumpa dengan budak si siapa ke? Si Husin tu. Mengata rumah mana ndak cakap dah. Udah suh aja rupa orang bisu. Ni Ibrahim. Aku rasa takut dia ndak balik ke Husin tu ke? Jangan. Nanya apa itu? Tapi betul lah, aku pun menengok si Kiah tu pun semacam dia. Tak berapa ndak cakap lah. Iyalah, bukan kata koma aja. Wancur koma tu pun dah macam pelupa je. Buat kerja tak tahulah, tak tentu hala aja rupanya. Sejak jumpa dengan Ustaz Yub tu. Pula. Puas juga temanannya, kan? Dia buat nohen aja. Alah, Eco, pelanduk dua serupa. Usah mikir sangatlah benda tu. Iyalah. Rupa ini teman masa kahwin dengan dia pun, dia mengaku dia pun janda. Loha pula tu, lantak loha lah. Apa semua. Tanya dengan dia, apa nak buat? Katanya dah tak jodoh. Jodoh tak ada. Lepas tu, dia bukan senalur dia dekat sini. Dia ikut bapak dia. Dia ipuh dia. Bapak dia kerja sekolah dekat Tanjung Rambutan. Tapi apa ada hal pun Aico pun. Aico tu pun duda juga. Iyalah. Tapi kan juga. Dia macam nyanyuk. Buat kerja seraba semua tak kena. Yang tak kena tu saya sekarang ni. Aico oi. Bukan sebab apa. Start je si Husin tu masuk kampung. Hidup aku dah tak tenang, Ibrahim, oi. Kamu lima, aku tengok hidup kamu pun macam dah tak tenang dah. Sejak berbini dua ni. Kulu, kela, semua tak kena. Siang malam, entah ke mana. Penamil. Oi, tu yang aku penin tu. Penin aku dia buatnya. Baru sekarang rasa penin. Tanggunglah. Dulu masa nak berbini dua dulu, hidup kamu ingat akibatnya, Leman. Ini, Leman.
Teman nak Apa? bagi tahu ni. Apa dia? Si Kiyah tu kalau dia masang badan, ramai ni jantan-jantan ni terbongkang biji mata Damon tengok si Kiyah tau. Kamu hentikanlah. Mana kamu tahu? Masa Kiyah datang nolong teman masak kat sini ni, semua jantan yang singgah datang makan sini semua nengok ke dia tau. Kalah teman ni. Siapa jantan berani nengok bini ku tu? Siapa? Salah seorang. Mak Ibrahim. Mika melampau ni. Bini aku bukan nak tengok kah? Apa yang aku pula? Aku tak campur, tak kena-mengena. Kena ikutkan rumah dia aku tu lagi. Cuma-cuma bergetah lagi. Apa yang koncong bini orang? Buat pasal Ibrahim. Ayah Cok. Bini orang tu Cok. Ayah tu tak ada kena mengena. Aku apa-apa hal lantak lo kamu macam mana cantik memang tak teringin bini kamu. Apa kau rede dan jokopi. Ya ada hak. Awak apa-apa hal pun kia. Ya. Apa-apa hal pun kia. Bukan Kiyah, Lijah. Awak tak campur. Jangan lemak awak awak terjelak kakak. Nama dia dekat-dekat Kiyah dia. Cok jangan buat pasal Ya, Cok. minta maaf. Apa-apa hal pun awak Lijah juga ya. Awak dengar tadi nyebut. Jangan marah. Takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, orang terlajaklah pula. Kejap. Allahu Akbar. Ya Allah, panas-panas ni. weh. Panas sungguhlah hari ni. Amboi? Cik tengok udah ada buku. Udah rupa ceti. Wah, sampai terkopi-kopi kertasnya. Orang kayu baru. Ini letak di mana? Tak ada jatah ini. Sini je lah ya. Tak payah Mak Dara nak angkat je lagi sekarang. Ini bukannya apa. Mak Dara kalau tulis dalam handphone sekarang takut terpadam. Kamu tahulah handphone salah sikit petik je ke udah habis semua. Kalau tidak kan Mak Dara tak tahulah berapa orang hantar, berapa yang dah hantar kan. Sungguh. 10 berkah dah. Kamu tahu tak Kia? Si PA. Memang ngandai betul dia. Hari-hari dengan tu 10 berkah. Yalah, dia kan ada anak, budak kera. Orang ada anak, kita ada apa? Benar, Hidup catat lah tu. Apa gunanya buku 5 ni? Kalau hidup catat. Mak Dara bukannya apa, malas nak nyemak. Ceromel mata dah kata tinggal. 1, 2, 3. Kalau 3 kali ngantor, maknanya 30 lah. Yang kali ni Mak Dara bayar RM25 tunai. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan buat rupa ini, Mak Dara. Susah nak kira. Mari sini teman ngajar macam mana. Apa gunanya buku ni kalau tak tulis? Tulis. Berapa yang terkumpul? Kopi ni Lelu, idak kelang kabut. Senang nak tengok berapa orang bayar sekian, berapa orang bayar sekian. Teman ngajar nak tulis. Okey, berapa orang? 5 orang. Siapa? Kamulah. Teman kira. PA. Rafi'ah buang. Bukan penyanyi itu. Bapaknya nama buang. Dia nama Rafi'ah. Teman tahu lepas satu sekolah. Pandai kamu nambah ya. Lepas itu... Apa tulisan rupa ini? Ini macam tulisan orang susah hati. Mak Dara memang susah hati. Pasal apa? Tak tahulah, tak sedap hati. Husin tak bayar ke? Dia bayar. Dia bayar RM1,000 untuk modal. Atau mengapanya? Banyak betul lah langut pupik di sini. Tak sedap hati. Pasal apa? Pasal ayah Cho dengan Lijah ke? Tak ada kena-mengena pun dengan nama tu. Celuahkan. Usah disimpan. Jujur tu memang menyakitkan. Tapi kena luahkan. Pandai kamu cakap. Tak kena pada diri kamu kan?
Ya Allah, kabur mengapa nanti kan tak faham juga. Udahlah itu. Udahlah. Mengetuk-ngetuk pada tadi. Balik dululah. Baliklah sekarang. Nak balik sekarang lah. Aduh, sedap pula panas-panas minum air kelapa. Ya, Assalamualaikum. Salam. Elok bawa motor. InsyaAllah. Jaga diri baik. Ada masalah luar kan? Jangan simpan seorang-seorang. Jujur tu memang menyakitkan. Ya, baik. Kejap. Nak nyetat. Bulan, 2 bulan. Ni sedap ni mani ni. Ini orang papu. Mak! Ibrahim, benar ke Kia nak dermakan tanahnya? Gamak je lah. Kia ni. Aku ni suami dia. Patutnya tanyalah aku dulu setidak-tidaknya. Kamu Leman. Itu tanah Kia, bukan tanah kamu. Apa yang kamu nak marah? Ya, Ibrahim. Aku tahu. Tapi aku ni suami dia. Aku ada hak. Melampau betul Kia ni. Tak baiklah kamu menghalang orang buat kerja baik. Aku sendiri pun infak tanah 2 ekar. Tu, mak dara tu. 5 ekar dia infak tanah dia. Aku budak Husin ni. Dia datang masuk dalam kampung ni. Rupanya kira nak ngelak, nak ngecun tanah orang kampung. Melampau benar dah budak Husin ni. Kamu tak baik duduk-duduk orang ni, Leman. Kamu dah lah tak derma. Nak menghalang pula orang buat kerja baik. Wah, Rem. Datang nak mengamuk. Tak ada kerja lain. Ibrahim, yang kau tu, mulut tu, lain kali si yang pergi bagi tahu kat Sleman tu nak buat apa? Biarlah Kia yang bagi tahu. Ni tengok apa dia jadi. Aku terlepas cakap. Lain kali mulut tu sikit. Tahu pula apa makan hari ni. Nak nyalah korang pula. Tak selera aku nak makan lah. Ni, Kia. Aku dengar kamu nak bagi tanah pada budak si Husin kan? Bukan nak bagi, nak infak atas nama arwah mak pasal tanah tu mak punya. Kan ke tanah tu dah jadi hak kamu. Tak ada. Kita tak ada anak, nak buat apa? Ya, lama kalau tak ada anak pun, habis saya ni siapa? Bukan hak abang, bukan reti sepencarian. Selagi Kia hidup, maknanya tanah tu tanah Kia. So kata Kia lah. Kamu tu yang benarnya saja nak ngambil hati si budak Husin tu. Tentang Pak U lama kamu. Kia, kamu kena tahu. Yang bini dia tu pangkat besar. Kaya-kaya. Hentikanlah setakat tanah sekangkang kera 2 ekar tu ya. Allah, tak ada dipandang, tak ada apa halnya pun. Hamba sedap benar mulut mengata. Ni, Kia tak ada niat langsung sebenarnya bang. Memang nak infak pasal tanah tu bukan tanah mak saja, tanah Kia juga. Lagipun arwah ayah pun banyaklah tanahnya. Hentikanlah Kia Hul. Kamu yang ianya, yang benarnya kamu tu sengaja nak nyakitkan hati aku ni. Itu yang ianya. Abu dia mikir nak nyakitkan hati dia. Habis nak mikir pula hati kita ni sakit macam mana? Boy, tengoklah itulah perempuan. Bila cakap sikit kakak, dia boleh. Dia je yang betul. Alah mikir nyakitkan hati dia. Hati kita tak mikir pula. Suka hati nak cakap apa pun, malas nak cakap dengan abang. Itulah tengok perempuan. Asyik dia je yang betul. Habis sikit kan dia betul. Kita je yang salah. Suka belituk le bawah tu kuasa melayan. Begitulah kehidupan dia. Tengok. Ini apa kopi tu? Ini mak. Geram pula tengoknya kopi tu. Biasa dia tu. Apa lagi beletio selalunya kalau marah menonong pergi rumah Suci Suraya tu. Ninggal ke saya seseorang di rumah ni. Menunggu pada lagi. Tengok melawan suami. Tengok. Itu apa-apanya. Pakai surga je. Kalau tidak memang... Baliklah. Betul ke Lija? Leman tu ni angin. Iya je benar mak dara. Di tepuknya meja ni depan Ibrahim. Nyarilah gelah-gelah teman ni tak pecah. Pasal si Kia tu nak infak tanah dia. Itu yang dia marah sangat. Itu bukan tanah Leman, tanah Kia. Hak Kia, hak dia mak dara. Hak dia. Gitulah. Dia apa-apa ni. Sebenarnya, selagi Kia tu masih hidup, tanah tu hak dia. Dia kok suka dia nak buat apa.
Bukan dia nak buat benda-benda yang tak semenggah. Tempat maksiat ke, pusat judi ke, tu salah lah. Dia nak buat tempat yang elok-elok bagi manfaat kepada orang. Dia nak cari pahala. Kata je lah ya, kata ya. Kata lah esok lusa si Kiah tu mati. Kata dia dapat ke tanah tu? Itulah niat si Leman tu gamaknya. Itulah, ya Cho, Mak Dara. Nak menyenangkan yang... Itulah. Sulaiman kau. Kiah dapat apa? Dapat apa? Dari awal lagi dah kaburkan si Leman tu memang kedekut. Si Husin tu pun tak minta infak pada kita pun. Ada 5 ekar pun dah puas dah hati dia. Dia tu mikirkan saham dunia je. Tak dia fikirkannya saham akhirat. Ayah Cho, yang itu bila masuk kubur baru nampak. Risaulah ya ni. Mula kita tengok sikit ya. Tonton, perang besar dekat rumah tu. Tak payahlah kita nak campur hai rumah tangga orang. Esok lusa ni cuba baik, kita pula yang memusuh. Saya Cho ni lepun. Tak payah campur. Saya buat kambing sekarang tu. Apa kehernya ni bang panggil saya datang sini? Abang tahu kan saya ni ada kelang kabut saya datang ke sini. Apa ceritanya bang? Apa Seraya? Aku tak ada apa hal pun. Cuma aku ni tengah konsen sangat ni. Ni mesti gaduh dengan Kak Kiah ni kan? Itulah saya cakap bang, senang-senang abang lepaskan je lah Kak Kiah tu bang. Senang. Mau kita terus pindah ke Ipoh. Melabun senanglah. Aku yang susah. Memang senang cakap. Abang sendiri yang cakap. Kak Kiah tu tak dengar cakap abang. Tak pernah hormat ke abang. Apa disimpannya lagi bang? Lepaskan je lah dia bang. Senang. Tak payah abang nak kulu kilir. Risau tumpah je esok. Kamu datang sini kalau tak nyakit ke hati aku boleh tak? Aku manggil kamu. Kurang-kurangnya dapatlah nenangkan fikiran sikit aku ni. Tapi kalau kamu datang sini nak nyakit ke hati aku, baik kamu tak payah datang. Baik bagi balik. Abang, saya ni datang sini kelang kabut dari kelas nak jumpa abang. Abang nak marah-marah saya ni kenapa? Hai Kak Kiah bergaduh dengan abang, itu hai abang. Bukan hai saya. Sekarang saya balik dengan abang. Saya penat ni bang. Tak. Masalahnya sekarang ni, Kak Kiah kamu tu, dia nak dermakan tanah dia. Nak buat sekolah tapis. Okey ke? Biarlah bang. Itu kan harta dia. Dia nak infak. Dia nak derma tanah. Nak sedekah. Saham akhirat. Biarnya lah yang abang nak mengamuk tu dah kenapa? Ya, aku faham. Masalahnya sekarang ni aku ni suami dia. Apa je yang aku dapat? Saya tanya abang. Itu semua harta sepencarian ke bang? Tidaklah. Habis tu kalau tak biarkanlah dia bang. Harta dia, hak dia. Saya ni tengok muka abang ni pun saya tahu. Ini silap-silap 4. Kalau boleh 5-5 abang rembat bang. Kamu dengan Kak Kiah kamu sama je. Kamu tahu tak? Kiah tu sebab dia nak dermakan tanah dia. Sebab bekas Pak Ua lamanya dermakan tanah 5 ekar. Itu yang dia pun tergedik-gedik nak derma juga tanah dia. Konon-konon nak buat baik lah tu. Dia ingat aku tak tahu perakai derma orang itu. Abang cemburu ya bang? Biarkanlah dia bang. Tak payahlah nak cemburu bang. Abang, itu baru Kak Kiah bang. Kalau saya pencen esok, harta saya esok tak tahulah macam mana bang. Kereta saya, rumah saya, tanah saya. Abang ingat bang, saya ni mak ayah ada lagi. Adik-beradik saya ada lagi. Abang jangan buat abang. Tumpah abang kerja kan. Habis pencen aku macam mana? Pencen abang tu, kongsilah dengan Kak Kiah. Kongsilah dengan saya. Itu kan tanggungjawab abang. Apa nak dipertikaikan lagi? Malas nak layan abang. Sekarang ni, saya lapar. Abang nak ikut saya ke tak nak? Itulah tengok. Mendang ayahnya nak beracika 24 jam. Hai mak, letih lah kopi ni. Sekarang ni aku ingat aku nak pergi dulu rumah Kak Kiah kamu. Nak tengok dia mana rupa nguruskan. Bukan apa, aku takut kerang bantainya dia menipu ke buat tak tentu hala kerang. Lepas tu orang kita pergi makan lah. Dah jom lekas lapar dah ni.
Kira besar kan makasih ke makan 24 jam. Akak, betul ke? Dengar cerita akak nak dema tanah tu. Ini mesti Abang Leh mengkabur ke kamu kan? Alah kak, infak je. Harta akak, hak akak, suka hati akak lah. Atau tiba pula nak buat baik pasal apa? Akak, benda baik, saya sokong je kak. Atau sebenarnya kamu tu suka kalau akak ni bergaduh dengan Abang Leman, kabur je lah. Ya Allah kak, ada pula macam tu kak. Saya ni tak ada niat nak melaga-laga kakak dengan Abang Leman tu. Benda baik saya sokong je kak. Tak apalah kalau akak dah tak berkenan kat saya ni. Biarlah saya beransur dulu kak ya. Tu apa ni kelitih-kelitih lagi orang tu mau kah? Orang dah tak gemuk kan kita. Saya balik dulu kak. Betul ke si Soraya tu sokong kamu nak infak? Entah-entah dia sengaja buat apa itu biar Leman benci kamu. Itulah pasalnya. Teman pun fikir lagu itu juga. Si Dok. Teman yakin ni, Dok. Sebabnya mesti dia suka. Ini katalah ya, minta maaf ya. Katalah si Kiah ni mati. Kaya dia. Yang seekor tu pun numpang kaya. Aja menung mak dara kira oi. Kalau si Suraya tu datang makan dekat sini tu, si Suraya tu je yang bayarnya. Teman tengok, moncong aja mulut si Suraya tu. Leman mana dia pernah bayar? Ni, Kia, kalau kamu mati, Kia, Leman tu kali kaya. Mau dia masang satu lagi. Ya, tak ya juga ya. Kia. Kamu ke bapak kamu ke tanahnya dulu kalau kamu infak, besar pahalanya. Dapat kat mak kamu, opah kamu, kaya kamu di akhirat nanti. Kalau tak percaya, tanya Ustaz Yuk tu. Kamu dah. Bukan apa, takut Abang Leman tak bagi itu aja. Itu kan tanah kamu. Suka hati kamu dia nak buat apa pun. Lagipun Kia, kamu dengan dia tak ada anak. Kia, kalau kamu sedekahkan, ya Allah, ya Tuhanku, Masya Allah, pahalanya Kia mengalir macam air Kia. Nantilah Ustaz Ayub datang temanannya kalau apa itu. Dia datang ke? Ni si Husin udah nelpon ni. Suruh temannya dia kan makan. Tak, apa lagi? Teman dia makan. Pergilah. Nak duduk sini lagi ke? Dia boleh mengoyang kayu? Bukan. Terlanggar. Oh, terlanggar. Di sini sikit. Macam mana tu? Nur Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan di mana? Makan wancur dengan risau lah.
kami dah tempahkan dekat warung Lijah. Oh, kebetulan. Awak nunggu itulah tadi. Ide tu lah. Kebetulan ada kunci. Oh, alhamdulillah. Ada kunci ni senang. Jadi kita pun nak beredar lah ya. Tunggu dulu makcik. Saya lupa. Tunggu makcik. Mau kita? Terima kasih Mak Dara. Assalamualaikum. Balik lu Manco. Ya. Nak khabar dengan awak. Esok kita ada mesyuarat di warung Lijah tu. Awak kena datang sekali. Saya dah berkhabar dengan Hussein tu, awak nak infakkan tanah tu. Ayah tak payah pergilah. Apa lah Robi tu? Eloklah awak pergi. Bolehlah awak berkenal-kenal dengan anak saudara Ustaz Yub tu. Berlabun dengan anak saudara Ustaz Yub tu. Nanti dia mengkabarlah. Berlabun dengan siapa? Berlabun dengan Mak Dara. Kan elok pergi sekali. Yang awak 5,000 tak tahu hala pasal apa? Tak ada apalah. Apalah tak ada apa Robi tu? Selalunya tak ada Robi tu. Biarlah. Biarlah apanya. Risau pula saya tengok. Awak kelu-kelu apa semua. Siapa tu? Anak dara Ustaz Yub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah anak saudara teman. Dara Nurul Huda. Yang ini anak dia, Nur Iman Syuhada. Comelnya dia. Ya, kalau ya pun udahlah, janganlah awak nak teroyak dekat sini dara. Udah. Sebenarnya dia memang anak Mak Dara. Mak Dara ni dulu pernah kahwin dengan abang teman. Jadi inilah anak dia. Ini pula cucunya. Comelnya. Ada ya kalau aku biru libang-libung yang gelombang lejat kalau apa ini dibuatnya. Sekejap ya, Jo. Ustaz, takkan bohong kot. Betul ke? Aja benar lah teman ni kat Ustaz. Takkan lah Ustaz nak buat berdakwah pula. Baru tahu sebenarnya. Bukanlah Mak Dara yang mandul. Ayah Cor yang mandul. Ayah Cor? Doyan mangkuk. Ya, Masya Allah, Ibrahim. Jangan nak ingka benar. Kita jangan kata orang benda ni dah takdir. Satu lagi Ustaz. Udah habis. Ini dia kisah labun Mak Dara. Siang malam hari penuh. Merata nengoknya. Aja dia. Kita rupa baik hati penyayang. Ambil berat banyak cakap. Ipuh. Sudahnya membawa. Pening dengan Mak Dara ni. Batu mandi melarang mereka seinci. Jalan-jalan dengan kasih tinggi tinggi. Kemasan dahulu hingga kampung. Laut tinggi gunung. Ada macam semua dia tahulah tu. Ayah Cor tengah orangnya. Saling memahami, rajin berprojek. Udin anak Mak Dara bertanggungjawab. Kerja gomel katanya.